Ya. Apapun kepada kita, rakyat menunggu pilihan Melaka. Ya. UMNO dia kata dia nak buka Solo. Tadi Salih Sam dah jelaskan. Ya. Berselindung di sebalik Solo. Kenapa? Kerana dia tahu rakyat tengah marah ke dia. Kamu tipu aku dulu. Sebenarnya bukan Solo. Lepas dia dapat keputusan, dia akan balik pada komponen asal dia. Sebab tu hari ni kita tekad teruskan pilihan raya akan datang ini. Melaka ni semua parti nak tengok kekuatan. Ada kawan-kawan kata kami sokong PN tapi PN pun berpecah macam mana? Ya. PN pun berpecah. Ni bersatu pecah dua macam mana? Tuan-tuan sekalian, saya nak tegaskan bahawa walaupun ada pandangan dan ada perbezaan sikit di kalangan parti rakan-rakan kita daripada Parti Bersatu, tapi mereka tetap bersama Perikatan Nasional, mereka tidak akan menyokong PHBN. Sama ada kumpulan Hamzah ke, kumpulan Bersatu ke, ini yang penting bagaimana muafakat perlu dibentuk supaya kita bina kekuatan, jangan berpecah. Ya. Sebab rakyat memang macam disebut tadi oleh sahabat-sahabat saya, oleh Tuan Haji Bakri. Ya. Mereka mari jumpa, dia kata kami dah tolak DAP, kami dah tolak UMNO, kami harap pada Perikatan Nasional. Kebimbangan dia dua, tadi disebut. Satu, kami bilang kalau PAS merintah takut kami tak boleh, kita terbaik pergi tengok ke Kelantan. Kita lama di Kelantan, bukan setahun dua kita menang di Kelantan. Tuan-tuan nak tengok padang kaum yang paling baik, di Melaka ada Baba Nyonya. Tuan-tuan pergi ke Kelantan. Ya. Tuan-tuan tengok macam mana Cina di Kelantan, orang India di Kelantan. Cakap Kelantan makan budu banyak pada kita. Ya. Tak ada masalah. Hidup aman damai, perpaduan. Saya pernah kawasan saya Kubang Krian, tuan sekalian. Saya pergi satu rumah duk borak lama dekat Sengaja. Saya ingat mati-mati saya ingat dia orang Melayu. Tiba-tiba keluar anak dia pakai seluar pendek. Oh, Cina rupanya. Hidup aman damai, tak ada masalah. Saya kalau pergi ke Bakrian, saya boleh masuk sampai ke dapur orang Cina. Ya. Segi ziarah mereka, tak ada masalah. Ya. Kalau tuan-tuan nak tengok kehidupan beragama bukan Islam, pergi ke Kelantan. Patung Buddha yang paling besar di Malaysia, di Kelantan, bukan di Pulau Pinang. Ya. Bagaimana kehidupan masyarakat bukan Islam? Mereka nak ternak babi, boleh. Tuan-tuan pergi tengok. Untuk keperluan mereka. Ada orang kata Kelantan tak ada jual arak. Pergi tengok. Ada. Bukan tak ada. Ya, ada. Sebab benda yang dibenar oleh agama budaya dia, kita tak boleh sekat. Itu hak dia. Ya. Itu hak dia, ternaklah. Tak ada masalah. Sekadar untuk makan, untuk keperluan, ambillah. Ya. Ataupun takut nanti orang Cina tak boleh pakai seluar pendek, tuan-tuan pergilah. Ya. Ni digambarkan, ditakut-takutkan. Ya. Sebab kerana PAS ni parti Islam. Saya beritahu rakan saya bukan Islam. Saya kata kalau kami orang PAS diberi kuasa memerintah, lalu saya buat zalim, buat aniaya kepada kamu yang bukan Islam, bukan kamu yang hukum, Tuhan saya yang akan hukum saya nanti di akhirat. Kerana Allah menuntut kita berlaku adil. Kita wajib berlaku adil. Bukan kerana faktor politik. Tuan-tuan, kita tutup permis judi di Kelantan sebab semua agama tak setuju. Kalau ada agama kata agama kami membenarkan judi, kita bagi. Tunjuk pada saya mana agama yang benarkan perjudian. Mana agama yang benarkan bar, disco, kelab malam yang tak ada etika, tak ada adab. Semua orang nakkan nilai yang baik. Tak ada seorang ayah nak anak dia terlibat dengan kerosakan. Kita tutup premis kerana semua agama menentang. Semua budaya menentang. Kita tutup premis judi. Dari segi politik kita rugi, tuan-tuan. Kita rugi. Tokoh judi confirm tak undi kita. Ya. Kaki-kaki judi confirm tak undi kita. Ya. Dari segi politik. Kalau kita nak undi mereka, kita kena bagi lagi. Nak lagi tak lesen. Kita tambah lagi.
Berapa ada sekarang? 3. Kami tambah 2 lagi. Kita akan dapat sokongan politik. Tapi tuan-tuan, apa makna kita ada kuasa, rakyat kita punah? Akhlak rakyat kita rosak. Suami isteri bergaduh, berkelahi. Marhum Tok Unai sebut, kerugian yang terpaksa negeri keluar untuk baik pulih rakyat yang punah ini jauh lagi besar daripada keuntungan yang kita perolehi daripada cukai tempat maksiat ini. Sebab dia tidak, benda tak baik ni tuan, dia tidak akan membuahkan kebaikan. Benda tak baik, dia akan membuahkan benda lagi tak baik. Ya. Sebab itu nilai baik ni nilai universal, bukan nilai PAS. Bukan hanya nilai Islam. Ya. Seorang pencuri, dia tak suka anak dia mencuri. Walaupun bapak tanya, anak tanya bapak kerja apa? Kata bapak mencuri. Tapi ingat, kau jangan mencuri. Bapak isap rokok, dia tak bagi anak isap rokok. Tak bagi, tuan-tuan. Dia kata kau jangan isap rokok sebab kau kecil lagi. InsyaAllah bila besar nanti, anak dia akan tunai wasiat bapak tu. Yeah. Kalau merokok ni baik, tuan-tuan, dia beli sekotak, dia bagi isteri dia 2 batang, anak sebatang. Merokok beramai-ramai. Kenapa dia tak bagi? Sebab dia tahu nilai tu tak baik. Cuma ada yang ada kekuatan untuk tinggal, ada yang tak ada kekuatan. Ya. Dalam PAS ni, zaman di Kelantan lah, negeri lain tak adalah, di Kelantan. Marhum Tok Unai Aziz, ya, waktu dia jadi Menteri Besar, Suruhjaya, dibuat peraturan, tuan-tuan. Siapa isap rokok, tak boleh jadi calon PAS. Oh, tu. Pada isap rokok. Ya. Siapa isap rokok, tak boleh jadi calon PAS. Ada seorang hamba Allah, tuan-tuan, dia mati-mati tak mau jadi calon. Orang suruh jadi calon, dia tak mau. Akhirnya isap rokok. Orang tanya dia pasal apa isap rokok, dia kata, aku tak nak calon. Tok Guru kata, kalau isap rokok, tak boleh calon. Sampai macam tu, tak nak tolak, tuan-tuan. Bukan berebut. Cuma kita di antara 2 benda, 2 situasi. Kalau orang ramai berhajat pada kita, kita boleh lari. Tapi kita tidak akan desak, memaksa, meminta-minta jawatan. Kelak Allah tak akan tolong kita kalau kita dapat kemenangan. Ya. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, dengan kekuatan yang kita ada, dari segi logik akal, tak mungkin kita boleh buat perubahan besar. Tapi, tuan-tuan tengok, bermula dengan Kelantan tahun 99 di Terengganu, kita mula menang di Kedah, menang di Perlis, kita menang besar di Pahang, 17 kursi. Ya, daripada sebelum itu 6-8 kursi. Di Perak, daripada 3 kursi naik 17 kursi. Yang hebatnya di Perlis, daripada 2 kursi sampai 14 kursi. Yang lagi hebat dalam dunia, tak ada dunia, tuan-tuan, Terengganu. 40-0. Ya. Jadi UMNO kata, kami bukan tak nak pakat dengan PAS, tapi kalau pakat dengan PAS, kami nak bertanding di mana? Sebab kami kalah semua. Macam mana, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan jadi UMNO macam mana? Ni bukan UMNO Amdak ni. UMNO yang ori ni. Ya. Macam mana nak buat tu sekalian? Tuan-tuan sekalian. Ya. Kita ada beberapa kaedah. Ada beberapa kaedah yang kita buat. Kursi ni memang tak banyak, tuan-tuan. Cuma orang politik ni nampak kursi je, dia tak nampak meja. Ya. Dia kata kursi bagi orang politik, meja bagi cikgu. Sebenarnya, tuan sekalian, yang penting menangkan dan lakukan perubahan. Biar rakyat merasai perubahan bila kita mencapai kemenangan. Ini yang rakyat nak, bukan kepala 2-3 orang tu. Bukan kepala pemimpin politik saja dapat manfaat, ada allowance tak. Perubahan kita buat, rakyat merasai perubahan tersebut. Saya sikitlah, bukan nak angkat diri, tapi waktu saya di Menteri Alam Sekitar, saya tengok di Melaka ni, tuan-tuan bayangkan pada waktu itu, Melaka hanya bergantung pada satu sumber air. Ya, empangan Durian Tunggal. Saya kata, mana boleh?
Satu negeri bergantung pada satu sumber air. Bayangkan kalau sumber tu kotor, cemar, beracun. Apa nak berlaku belum berlaku? Saya tak boleh. Paling tidak kita kena ada 2 atau 3 punca air bagi satu negeri. Jangan letak risiko. Sama juga bila kita tengok di Selangor banyak loji-loji tutup. Saya kata, pasal apa loji tutup? Dia kata sungai utama tercemar. Takkan tak ada alternatif. Lalu kita cadangkan buat taps takungan air pinggiran sungai. Air sungai utama kita takungkan dulu untuk kegunaan paling tidak dalam 2 atau 3 minggu. Kalau berlaku apa kerosakan pencemaran pada sungai utama, rakyat masih ada lagi 2 ke 3 minggu untuk bekal air. Ya. Dan kalau tak ada backup ni jadi tuan-tuan sekalian. Ya. Dan Alhamdulillah di Melaka ni ada beberapa projek besar. Waktu saya jadi menteri, kita teruskan. Termasuk projek banjir dan sebagainya. Ya. Tak apalah, kita ambil sekejap. Ya. Yang peliknya Tuhan tu kita ni, kita yakin apa yang Allah atur yang terbaik. Waktu itu PAS menang 18 kursi, tuan-tuan. Parlimen. Waktu kita menang 18, kita jadi kerajaan. Sekarang waktu menang 43 jadi pembangkang. Pelik kan? Tapi yakinlah. Tuan-tuan pegang ni kata-kata mak saya bila saya dilantik menteri. Saya pun tak tahu nak lantik menteri. Saya pun, orang pertama saya balik beritahu mak saya. Mak saya uzur masa tu kena stroke. Saya beritahu mak, doa. Minta tolong doa. Tiba-tiba saya diamanahkan jadi menteri, jaga alam sekitar. Kecuali alam jin je tak jaga. Jaga air. Tolong doa. Mak saya kata apa dia? Ibrahim, apa yang Allah tentu ialah yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah tentukan, itu terbaik. Walaupun mungkin kita tak nampak. Kita tak tahu. Tapi kita yakin Allah Ta'ala atur yang terbaik. Mungkin kerana kita tak tahu lagi. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tak suka, sebenarnya kata Allah baik bagi kamu. Wasa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu suka, sebenarnya tak elok bagi kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tak tahu. Oleh kerana itu, tugas kita bekerja. Hidupkan cawangan. Tahniahlah. Malam ni kita dah terima 8 cawangan baru. Ya. Takbir. Masya Allah. Petang tadi saya maklum pada Suruhanjaya. Bahawa Melaka ni perlukan penambahan cawangan-cawangan baru. Cawangan PAS bukan cawangan lain. Ya. jangan buka cawangan lain, Wabi Bakri. Ya. Kita perlukan cawangan-cawangan PAS. Rakan-rakan kita bersatu pun kita perlukan perkukuhkan. Dan kita perlu grassroots yang kuat. Malam ni Alhamdulillah 8 cawangan dan saya dimaklumkan tadi ada 6 lagi cawangan yang daftar dah hantar RS, tunggu kelulusan saja. Dan lepas ni insya-Allah tuan-tuan bertanggungjawab, kita semua nak tengok perubahan. Jangan hanya undi tuan-tuan. Kita kena jadi ejen kepada maklumat. Kempen, jumpa kawan, macam disebut Saudara Izam Jalil tadi. Kita pernah rasa BM merintah. Kita pernah rasa sekarang Anwar merintah. Rakyat perlu merasai bila mana PAS pula memerintah. InsyaAllah, jaminan kami, kita tidak akan buat hanya kepada orang bukan Islam atau orang bukan Melayu. Kita beri jaminan bahawa kita akan berlaku adil kerana Allah minta kita berlaku adil. Kita beri jaminan bahawa rakyat akan merasai perubahan dalam konteks ekonomi. Kita bukan negara miskin. Malaysia negara subur, tuan-tuan. Campak apa pun hidup. Betul. Satu masa dulu mana kita pernah fikir khazanah kekayaan kita. Semua ada. Minyak ada, rare earth ada, biji besi ada. Kita ada kawasan tanah tinggi, Genting Highland, Fraser Hill. Kita ada kawasan pantai yang cantik. Kita ada semua sumber. Dan Allah Ta'ala aturkan dari segi kekuasaan geografinya. Kalau tuan-tuan boleh tengok, siap download satu program. Ya. Nama program ni Windy. W-I-N-D-Y. Tuan-tuan download Windy. Windy ni pergerakan angin seluruh dunia.
pergerakan ribut petir seluruh dunia. Ya. Tuan-tuan akan tengok bagaimana bumi Malaysia ni Allah Ta'ala pelihara. Masya Allah. Saya bila tengok pergerakan angin berpuluh kali, bukan sekali dua. Ribut taufan depan selatan Filipina, turun sikit, patah balik naik ke utara. Negara kita selamat. Ribut daripada Laut Hindi, ditampal oleh Sumatera. Tak sampai pada kita. Ribut Pantai Timur, dipagar oleh banjaran Tiwasa. Tak kena Pantai Barat. Daripada Pantai Barat, tak kena Pantai Timur. Masya Allah. Bumi yang diberkati Allah. Bumi ini insya Allah akan jadi bumi perubahan untuk kita sama-sama membina sebuah negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang baik, ya, aman damai, keharmonian kaum kita jaga, ya, kebajikan kita jaga, rakyat kita akan bela, yang miskin, yang tertindas, yang dianiaya, kita perlu mengangkat darjat mereka. Bukan bagi ikan, tapi bagi pancing supaya mereka terus dapat bekalan. Ya. Dana kita harus manfaatkan untuk kita. Bukan kekayaan kita dapat kita agih pada orang lain. Malaysia ni sekarang sistem yang ada hari ni, untuk hidup boleh. Nak senang tak dapat. Tuan-tuan tanya driver taksi. Untuk hidup boleh. Nak senang tak dapat. Tuan tanya pejabat awam. Sekadar nak hidup boleh. Nak senang payah. Kecuali beberapa kelompok saja yang mendapat sedikit ruang. Sebab itu, kita kena ubah struktur sistem negara kita. Sistem ini, tuan-tuan ingat apa yang saya sebut? Kita tidak mungkin dapat keadilan daripada sistem yang tidak adil. Kita kena perbetulkan sistem supaya berlaku dasar tu yang adil, barulah akan membuahkan natijah peraturan rakyat yang dapat manfaat daripada keadilan tersebut. 3 perkara penutup. Yang pertama, jangan jauh dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, takbir juga, jangan tinggal sembahyang jemaah. Ya, jangan tinggal sembahyang jemaah. Ya, pastikan rumah tangga kita dipelihara oleh Allah Ta'ala. Anak-anak ni amanah Allah Ta'ala. Cabaran besar sekarang anak-anak kita. Ya, sekarang ni teknologi yang ada depan kita ni payah kita nak kawal. Ya, mutakhir ni bunuh diri, suami bunuh isteri, anak bunuh ayah. Anak bunuh mak sendiri. Kawan-kawan dalam kelas di sekolah berlaku rogol beramai-ramai. Di sekolah berlaku pembunuhan. Gangster di sekolah. Apa nak jadi tuan-tuan? Ya. Jadi kita terpaksa reset balik. Ya. InsyaAllah kita yakin sebagai hamba Allah tidak ada peraturan terbaik untuk seluruh manusia melainkan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Sembahyang jemaah jangan tinggal khusus bagi pimpinan. Sedekah jangan tinggal tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kena sedekah. Kalau tuan-tuan nak murah rezeki, kata Syekh Junid Al-Baghdadi, kalau kamu nak Allah murah rezeki, kamu jaga 3 perkara. Pertama, bacalah suratul Waqiah. Yang kedua, jangan tinggal sembahyang sunat duha. Yang ketiga, jangan tinggal sedekah. Ya. Jaga sedekah, jangan tinggal. Quran jangan tinggal. Setiap hari kena buka Quran. Ya, kalau kita setiap hari tak bayangkan satu hari kita phone kita off. Ya, tak tengok berita. Ya. Sekarang ni semua telefon, semua orang bergantung pada telefon. Tak bawa duit tak apa, QR je. Ya. Kita ada QR, duit tak ada, tak ada juga. Saya ada QR tapi duit bank tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Tapi semua bergantung pada handphone. Tuan-tuan nak pergi KL sampai sempan dekat highway, tiba-tiba tertinggal handphone. Patah balik tak? Patah balik, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tinggal isteri, patah balik tak? Tak patah balik, so dia naik Grab je. Yang kedua, perkukuhkan cawangan. Ya, perkukuhkan cawangan. Rapat hubungan dengan rakan-rakan kita daripada UMNO, daripada parti-parti lain. Kita perlu ramaikan kawan, sedikitkan musuh. Ya, dalam mencapai matlamat kita bersama, semua orang nak kebaikan. Tuan-tuan jumpalah siapa-siapa pun. Kecuali, macam disebut tadi Syam Jalil lah. Guru-guru AMDAP ni memang dia tak, bagi kita, ramai lagi rakan-rakan kita daripada UMNO, ya, UMNO original lah. UMNO yang asal ni, yang mengharapkan muafakat politik orang Melayu di antara PAH dengan UMNO dapat diwujudkan. Betul, saya jumpa mana pun, dia kata, semalam saya jumpa seorang pimpinan UMNO, dia kata, bila cubalah cari jalan, satukan. Kita kata kita usaha.
Ya, tapi kita kena ingat bahawa dalam politik ni kita kena ada benda yang kita kena korbankan kepentingan demi matlamat yang besar. Kalau tidak, habis tuan-tuan sekalian. Orang Melayu ni kalau tak pakat, akan berlaku di Palestin. Ya, kita kena jaga. Masa kita tak banyak lah. Ya, masa kita tak banyak. Ya, apapun dalam konteks kita, perkukuhkan apa yang kita ada. PAS, rakan kita bersatu, Perikatan Nasional. Kita perkasakan. Barulah orang nampak kita hebat. Orang nak kawan ni kalau nampak kita hebat, kalau nampak kita lekeh je, tuan-tuan ambil bodyguard, duk batuk kering je, batang kering. Kalau kita ambil dia bodyguard, bukan dia jaga kita, kita pula kena jaga dia. Ya, jadi kita kena kuat. Akhir sekali yang ketiga, selain pada perkasa cawangan, tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita berusaha, ya, berusaha untuk menghidupkan tarbiyah. Ya, kerana asas kekuatan parti kita duduk pada tarbiyah. Ya, sama ada tarbiyah peribadi, keluarga, masyarakat. InsyaAllah mudah-mudahan Melaka ini akan mencatat kemenangan dalam perai ini. InsyaAllah kita akan nobatkan Perikatan Nasional bersama untuk menerajui Melaka dalam perai akan datang, insyaAllah.